Assalamualaikum. Rania, lepas kelas awak sekejap Okey. Okey. Dah exam dah sekarang? Dah habis lah. Habis dah. Max boleh jawab tak? Boleh. Okey. Okey, tu boleh lah. Okay, well done. Muiz, dah exam ke belum? Awak ujung Dah. Boleh jawab ke tak? Boleh lah, bahagian C susah. Bahagian C? Bahagian C susah. Zain? Dah exam ke belum Zain? Zain tak ada muncul. Adrina, dah exam ke belum? Adrina Kalisha? Belum. Belum exam? Oh lambat exam Belum. awak. Oh. Bila examnya? Minggu depan? Lepas cuti. Oh lepas cuti, lamanya. So nanti masuk sampai bab 4 lah. Bab 3. Bab 3 tapi lepas cuti. Ui. Dahsyat sekolah awak. Okey. Awak kena banyak buat ulang kaji lagi lah. Okey, dah pukul 8. Hari ni kita akan masuk bab 5. Teacher akan meroket laju. Awak lambat, awak tertinggal. Jadi kena sama-sama dengan teacher lah. Bukanlah laju sangat. Taklah kan, sederhana laju. Sebab teacher target bulan 9 dah habis semua topik dan kita akan buat soalan UASA selama 2 bulan untuk preparation awak lah sampai bulan 11. Tahun ni mungkin yuasa mungkin hujung bulan 10 ke, tak tahulah sebab hari tu awal bulan 11. So ada kemungkinan tahun ni diawalkan lah. Sama ada hujung bulan 10 ataupun awal bulan 11. Jadi awak kena prepare awal. Tak boleh nak lenggang-lenggang kangkung kan. Ni relax, nak main game lah, nak tengok movie lah. Habis. Awak relax, lenggang kangkung, awak tertinggal lah. Sekejap Mana kawan lain ni? Yang dah masuk ni boleh buka kamera. Zain, mana Zain? Tak ada pun. Ada Zain? Ada dalam radar. Kan tak ada. Adina, buka kamera. Zain, bacakan doa boleh? Mengimamkan doa. Exam awak macam mana Zain? Susah ke senang? Biasa-biasa je. Biasa-biasa je. Susah Jadi boleh jawab ke tak? Boleh lah. Biasa-biasa jugalah. Disebabkan biasa-biasa jawab pun biasa-biasa lah. Okay. Nanti share result dengan teacher lah Kalau teacher nak tahulah kalau tak ada improvement, kita nak tengok lah macam mana nak buat kan. Kalau ada improvement. Sorry, terdouble. Lupa nak cucuk dekat tab. Okay, done. So kalau ada improvement, okay lah. Kalau tak ada improvement, kita nak tengok kat mana lagi yang awak lemah. Yang boleh kita cari dah untuk kita perbaiki. Okay, so untuk hari ni kita akan terus kepada topik bab 5 iaitu tajuk
trigonometri. Nisbah trigonometri, dia adalah kesinambungan dari topik tingkatan 1 iaitu yang bertajuk teorem Pythagoras. Siapa masih ingat teorem Pythagoras tu apa? Tak ingat? Dina awal-awal lagi dia dah geleng. Tak ingat teorem Pythagoras. Siapa ingat? Rania, awak ingat tak teorem Pythagoras tu apa? Tak. Tak ingat, bagus. Muiz, teorem Pythagoras ingat ke tak ingat? Tuah kan teacher? Teacher, tuah lah kalau saya nak ingat kan? Zain, teorem Pythagoras. Tak ingat, geleng kepala. Okey, geleng bagus. Okey, tajuk yang kita belajar ni, sambungan dia nanti form 5. Jadi dia berkaitan form 1, sambungan dia form 3, sambungan dia nanti form 5. Okay, so kena take note lah kan. Kalau form 1 ni awak lemah, ini awak lemah lah. Kalau yang ini lemah, form 1 lemah, form 5 confirm lemahnya. Okay, so dia ada kesinambungan dia lah dekat sini. Okay. Untuk yang baru masuk, hari ni teacher masuk bab 5 nisbah trigonometri. Sebelum teacher masuk nisbah trigonometri, kita pergi dulu kepada Pythagoras theorem. Pythagoras theorem ni, teorem Pythagoras. Tahu lah dalam bahasa Inggeris. Sekejap. Ni semalam baru form 2 teacher masuk. Ni dia, teorem Pythagoras. Okay, dalam teorem Pythagoras, formula dia adalah yang ini. Kalau awak masih ingat lah, nanti mesti awak ingat kalau teacher beritahu. A kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. Ingat ke tak ingat? Okay, dalam satu segitiga, kita ada A, kita ada B, kita ada C. Okay. A dengan B boleh jadi dekat sini. Dia boleh tukar. A dekat sini, B dekat sini. Teacher boleh tak nak tukar? Boleh. Awak tukar B dekat sini, A dekat sini. Tetapi C tidak boleh tukar. C mestilah di sini, C. Macam mana awak nak tahu C yang mana teacher? Yang awak boleh gelongsor ni kan. Kalau awak naik gelongsor, turun ke bawah kan. Ini adalah C dia. Ingat A dengan B boleh bertukar tetapi C tidak boleh bertukar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, untuk C ni, dia bertentangan dengan sudut 90. Sebab kadang-kadang, dia akan buat macam-macam bentuk kan. Awak tak tahu yang mana satu dia. Macam ni kan. Yang mana satu adalah C dia. C dia yang mana? So C dia yang ni lah. Yang melencong kan. Kadang-kadang macam ni. Yang mana satu dia adalah C dia. C dia bertentangan dengan sudut 90. Ni C dia. A dengan B boleh bertukar kecuali C dia tidak boleh bertukar. C mestilah yang condong tersebut. Okay. Dia boleh jadi macam-macam bentuk lah kan. Bentuknya macam ni ke. Sekejap. Macam mana tu? Macam ni ke kan. Yang mana satu adalah C dia. Awak tengok sudut 90 bertentangan dengan sudut 90. Ini adalah C dia. Okay. So kita tengok dekat sini. Sekiranya teacher letak dekat sini A adalah 3, B adalah 4, C dia berapa? Okay, kita nak cari nilai C dia. Awak hanya gantikan nilai sahaja. Iaitu 3 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. Siapa boleh bantu tekan kalkulator? 3 kuasa 2
tambah 4 kuasa 2 dapat berapa? 25 kan? Jadi 25 sama dengan C kuasa 2. Teacher terbalikkan ya. C kuasa 2 sama dengan 25. C sama dengan, yang ni kuasa 2 bawa ke sebelah jadi punca kuasa lah. Punca kuasa 25 sama dengan 5. Okay, so dapatlah C sama dengan 5. A sama dengan 3. B sama dengan 4. Boleh faham ke tak boleh faham? Boleh ya? Yang ni dah belajar dah form 1 ni. Teacher just ulang je balik ni. Okay, kita cuba satu lagi. Teacher bagi awak tolong cari. A sama dengan, sekejap. Apa sekejap. Bukan yang ni. Salah buku. Okay. A sama dengan, A sama dengan berapa? 8. B sama dengan 8. A sama dengan 15. Alright, bantu teacher cari apakah nilai C dia. Gunakan formula A kuasa 2. Berapa? 17. 17. Okay. Sekejap lagi kita tengok macam mana nak buat. Okay. Gunakan formula A kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. Okay, A dia 15. Masukkan nilai 15 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. Saya letak C kat sini C kuasa 2 sama dengan 15 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2 dapat berapa? 289. 289. Okay. So kuasa 2 ni bawa ke sebelah jadi punca kuasa. So C sama dengan punca kuasa 289. Dapatlah C sama dengan 17. Okay. Done. Okay, next. Satu lagi. Teacher letak X ya. Sini 8, sini 10, sini X. Teacher tak label kat ABC. Pandai-pandai lah awak cari. Okay, cari nilai X. 6. 6. Okay. Tengok, tunggu yang lain. Betul ke? 8, 10 dengan X. A kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. Macam mana Miss? A berapa? 8 kuasa 2. 8 kuasa 2 tambah B dia? Tapi bukan kena tolak ke? Sabar dulu kita masuk. Boleh je. Teacher tahu awak terus tolak. Tapi teacher nak masukkan dulu. B dia jadi apa? B dia adalah X. X kuasa 2 sama dengan C dia berapa Miss? Dia 10 kuasa 2. 10 kuasa 2. Okay, awak yang ni bawa ke sebelah. Baru tolak. Okay, boleh je buat terus. Tak ada masalah. Teacher just ajar step by step. So 10 kuasa 2 tolak 8 kuasa 2. Dapatlah berapa Miss? 6. 36. Kan? 36 dulu. Kuasa 2 ni bawa ke sebelah jadi punca kuasa. Punca kuasa 36. Dapatlah 6. 6. Okay, so X sama dengan 6. Yang pasti awak kena tahulah mana satu dia punya A, B dan C dia. Okay, teacher bagi soalan sekejap. 4 soalan ni. Cuba awak cari. Cari nilai X dia.
Ada 2 orang tak ada ni. Wani dengan Feroza ni. Dah siap tak kat gambar kat teacher? Hantar. Siapa yang tak ada WhatsApp, mungkin awak boleh chat dekat teacher kot. Letak dekat chat jawapan dia. Cari nilai X. Okay, cari nilai X. Dah siap hantar. Dah ke? Belum? Akif, awak dah habis exam ke belum? Belum lagi tu. Ada lagi lah paper. Esok paper apa? Ada. Sejarah. Sejarah. Matematik dah? Belum. Oh belum lagi, baru start lah ni. Okay, Baru start. baru start. Okay. Hamis, esok ada paper tak? Ada. Esok paper apa? BI dengan TSB.
Oh, matematik dah belum? Nanti esok. Hari Selasa. Oh, okay. So ada matematik lagi lah, belum lagi. Zain, dah habis exam ke ada lagi exam? Dah habis dah? Rania? Dah habis dah. Dah habis dah. Muiz? Dah. Dah habis dah? Okay, good. Oh, dah ada orang hantar ni, tak nampak kan? Sabar sekejap. Okay, good. Amis dah hantar. Akif, kenapa satu soalan je ni? Soalan lain mana? Okay, Adina dah hantar. Zain senang, dia bagi jawapan je. Okay, Rania pun dah hantar. Okay. So kita tengok dekat sini Nombor 1. Okay. X, kemudian 3, kemudian 4. Awak kena kenal pasti yang mana satu adalah C dia. Rania, yang mana satu adalah C dia? X. X adalah C dia kan? C dia adalah X. Okay, so jadi jawapan dia adalah bukan jawapan lah. Cara kira dia adalah A kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. So dekat sini, apa yang kuasa 2 Rania? 3 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2. Okay, so sama dengan C kuasa 2 lah. So C kuasa 2 sama dengan 25. So C sama dengan punca kuasa 25 dapat dah 5. Okay, ataupun awak nak gantikan akhir sekali letak X lah. X sama dengan 5. Cikgu, Ya. kalau terbalik tulis 4 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2 boleh ke? Boleh, tak ada masalah. A dengan B tu tak ada masalah. Okay. Kecuali kalau tolak, tolak akan ada masalah sikit lah. Tolak kan. Okay, so kita tengok pula yang nombor 2. Okay, yang mana adalah C dia? Zain, C dia yang mana? 10. 10. Okay, C dia sama dengan 10. Jadi, nak dapatkan X macam mana? Yang 8 kuasa 2 tambah X kuasa 2 tolak sama dengan 10 kuasa 2. 10 kuasa 2. So, X kuasa 2 sama dengan 10 kuasa 2 tolak 8 kuasa 2. So, dapat sini dapat 36 tadi kan? Dapat 36. So, X sama dengan punca kuasa 36 sama dengan 6. Betul tak? Yang dah buat betul kan? 10 kuasa 2 tolak 8 kuasa 2. Awak akan dapat 36. Okay, betul lah. Okay, nombor 3 Adrina. Yang mana satu adalah C dia? 13. 13 adalah C dia yang ni. Okay, so gantikan nilai apa kuasa 2? 12 kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama dengan 13 kuasa 2. Okay, so X kuasa 2 sama dengan 13 kuasa 2 tolak 12 kuasa 2. 12 kuasa 2. So just awak akan dapat berapa? 25. 25. So X sama dengan punca kuasa 25 sama dengan 5 lah. Okay. So nombor 3 jawapan dia X sama dengan 5. Okay, nombor 4. Hamis, yang mana satu adalah C dia? Dia X. 15. Salah. X kan? C dia X. Okay, sebab dia bertentangan dengan sudut 90. Okay, so formula dia apa, Hamis? A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Sama dengan A dia berapa? A dia 8. Tambah Kuasa 2. 15 kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. Okay, so dapat berapa tambah tu? Dapat 289. So C kuasa 2 sama dengan 289. Teacher just terbalikkan saja ya.
Okay, so C sama dengan punca kuasa 289. Kat sini awak akan dapat C sama dengan 17. Kan? Ni soalan dah bincang dah tadi saja je. Bagi balik so awak buat. Okay, settle ya. Ini adalah teorem Pythagoras. Kita bukan nak belajar bab bulatan. Bulatan ni form 2 semalam. Alright, so kita akan masuk kepada topik hari ni. Baru kita masuk topik hari ni. Iaitu kita akan belajar sin, sinus, cosinus dan juga tangent. Okay, sin, cos, nanti awak akan tahulah. Sin, cos dan TOA. Dia punya formula. Okay, sebelum kita belajar sin, cos dan TOA, okay, awak kena belajar dulu apakah macam tadi, okay. Tetapi okay, tengok baik-baik segitiga ni. Macam tadi sama, tetapi dia ada 3 istilah yang kita perkenalkan. Yang pertama adalah bertentangan. Yang ni kan awak kena hafal dalam orang putih sikit ya. Bertentangan dalam bahasa orang putih, kan? Orang putih opposite. Teacher nak awak hafal dalam orang putih punya. Mungkin cikgu sekolah awak nanti akan guna, teacher akan nyatakan sini adalah O tau. Opposite O lah. O. Mungkin cikgu sekolah awak akan guna T tau. Tak tahulah, ada sekolah dia guna orang putih punya. Ada sekolah dia guna bahasa Melayu punya, tapi teacher prefer yang bahasa Inggeris punya ya. O, opposite. Ataupun T, tentang. Tentang ni bertentangan. Okay. Kalau dia bagi sudut dekat X, ini awak kena kenal pasti. Yang mana yang bertentangan? Adakah yang bertentangan dia PR, PQ ataupun QR? Kalau tengok X, mana yang bertentangan? PR, PQ atau QR? Yang mana opposite dia? Tak ada orang jawab. Opposite yang mana? Yang opposite. Opposite. PQ. PQ, thank you. Okay, opposite dia adalah PQ. Macam mana nak tahu opposite teacher? Bertentangan. Bertentangan maksudnya yang awak nampak dekat seberang kan. Bertentangan dengan mata awak seberang sana. PQ lah. Ini adalah opposite. O dia. Opposite. Ini awak kena faham ya. Kalau tak faham tak ada jawab soalan ni. Okay, seterusnya adalah sebelah. Okay, sebelah. Dalam bahasa Inggeris kita sebut sebagai adjacent. Adjacent. T kot. Adjacent. Ini kita sebut sebagai A. Adjacent. Okay, sebelah adalah adjacent. Okay, sekarang PQ settle. Yang mana sebelah X? PR atau OR? Siapa boleh beritahu sebelah dia yang mana? Sebelah dia mestilah yang belah bawah sinilah. Okay, QR. QR? Mana tahu OR pada ni? Q lah. QR. QR tu adalah sebelah dia, adjacent dia. Dan last kali istilah yang awak kena tahu adalah hypotenuse. Yang ini kita sebut sebagai H. H ni apa? H ni bertentangan dengan sudut 90 tadi dan dia awak boleh gelongsor lah, ingat. Awak boleh naik gelongsor. Kan? Itu adalah dia punya H dia. Okay. So 3 istilah ni kena hafal terus dalam otak awak lah ya. Yang pertama bertentangan, opposite. Yang kedua adalah adjacent, sebelah. Yang ketiga adalah hypotenuse, yang paling panjang sekali hypotenuse ni. Dia adalah sisi yang paling panjang sekali. Okay, settle. Siapa tak faham? Okay, kita tengok dekat sini Teacher bagi sudut dekat sini. Okay, Akif. Ni adalah sudut X. Yang mana satu adalah dia punya opposite dia. Bertentangan. Akif. Awak pilih AB, BC atau AC.
Opposite dia kepada X. Akif. Tak dengar. Almat tak dengar. Kuat sikit. Apa dia Akif? Yang bertentangan. Tak dengar. Okay, tak apalah. BC. Kan, yang bertentangan adalah BC. Thank you Akif. Bertentangan adalah BC. Okay. Siapa nak panggil Zain? Yang mana adalah dia punya adjacent dia? Adjacent ni sebelah dia. Mana sebelah dia? BA. BA, betul. Rania, yang mana satu adalah hypotenuse dia? AC. AC. Okay, good. Okay, seterusnya untuk B, Muiz, yang mana adalah, kejap kalau teacher buat kat sini X, yang mana adalah opposite dia? MK. MK, salah. Opposite tu yang bertentangan. Mana adalah opposite dia bertentangan dengan dia? Bertentangan dengan X. ML. Salah. Mana awak ni bertentangan pun salah lagi ni. Bertentangan depan X. Mana satu depan X? Muiz, mana satu depan X? Depan pun tak tahu lagi depan. Ni depan. Apa dia? Muiz, apa dia depan X? Apa ni? Apa dia? L. KL. Oh, okay. Ulang sekali lagi. Apa dia depan X? Opposite X? KL. KL. Okay, Adrina, yang mana satu adalah adjacent dia? ML. ML. Yang ini. Okay, so hypotenuse dia adalah KM. Yang paling panjang. Okay, KM yang paling panjang. Okay, so habis yang tu. Okay, seterusnya. Berdasarkan segitiga saya dengan jadual di bawah. Okay, ni menarik juga. Hypotenuse. Sekejap Okay, teacher nak awak buat yang ni. Teacher letak kat sini sudut X. Sini sudut X. Ini A. Teacher nak awak buat ni ini A. Sini B. Sini C. Sini D. Okay, nyatakan yang pertama A, nyatakan dia punya opposite O dia. Yang kedua adalah adjacent dia. Yang ketiga adalah hypotenuse dia, H dia. Sama juga semua. O dia, A dia, H dia. H tu hypotenuse lah. Semua. Nyatakan O dia, A. Yang ketiga adalah H dia. O, A, H. Okay, buat yang ni. Kena pasti yang mana O dia, A dia, awak nyatakanlah PQ ke, PR ke, QR ke, kan? Nanti dah siap tandakan. Ting, yang ni tak payah hantar. Tandakan macam tu je. Kita akan bincangkan. Cikgu yang C tu E dia punya X. Betul. E. Ni X.
Okey, seorang dah. Okey, yang lain? Okey dah, 2 orang. Lain? Rania belum? 3 orang, Amis dah. Akif dah, Adina dah, Zain belum, Muiz belum. Lagi 1 minit, teacher akan discuss. Yang penting kan awak tahu opposite dia dulu. Kalau awak tahu opposite, confirm awak akan tahu adjacent dia. Bila dah tahu adjacent, sebelah, awak akan tahu dia punya hypotenuse. Yang senang adalah opposite dengan hypotenuse. Itu yang senang. Tahu? Opposite senang, hypotenuse senang. Adjacent yang susah sikit. Dia punya sebelah dia. Okay, dah Alright. So, kita pergi kepada opposite dulu. Zain, untuk A ni opposite dia apa? Apa yang bertentangan? PQ. PQ, betul. Adjacent dia, sebelah dia apa? QR. QR, betul. H dia, hypotenuse dia? PR. PR. Okay, yang lain cek jawapan awak Okay, B. Adlina, opposite dia? MN. MN, correct. Dia punya adjacent dia? KM. KM, betul. H dia, hypotenuse dia? KN. KN, yang paling panjang sekali. Okay, yang paling panjang ni dia lah dia. Okay, Hamis, opposite dia? Opposite dia FG. FG. FG, G, sorry. Adjacent dia? EF. EF, yang ni sebelah. EF. Hypotenuse dia? EG. EG. Okay, last one. Siapa? Rania. Opposite dia? DEB. EB. EB bukan. DB. Ni. Okay, opposite dia adalah DB. DB. Adjacent dia, Rania? Yang mana yang sebelah dia? BC. BC, betul. Yang ini sebelah dia. Jadi hypotenuse dia adalah DC. Okay? Habis. Okay. So yang ini kena faham dulu. Kalau awak tak faham ni, susah kita nak buat kan. Awak tak boleh nak buat ni. Okay, so sekarang kita masuk formula. Sekarang baru kita masuk formula. Ada ruang yang besar sikit tak? Okay, kita masuk formula Yang ni teacher nak awak salin dalam buku awak. Pastikan jangan hilang. Yang pertama adalah sin. Kita sebut sebagai SOH. S-O-H. Apa benda SOH tu? Apa benda SOH tu? Dia adalah opposite per dengan hypotenuse. Okay, ini hafal terus dalam fikiran. Teacher akan tanya.
Yang kedua adalah cos. Bahasa Melayu K. Cos adalah kah. K-A-H. Kah. Kah. Apa itu kah? Kah ni adalah, awak ambil ni, A. A apa? A adjacent per dengan hypotenuse. Okey, dan yang ketiga kita sebut sebagai tan. Tan, buat huruf besar, TOA. T-O-A. Iaitu opposite per dengan A adalah adjacent. Dah siap? Teacher bagi masa sampai habis azan. Hafalnya ni. Sin, soh, kos, kah, tan, towa. Hafal. Hafal lepas habis azan dia panggil. Hafal ya. Sin apa? Opposite over hypotenuse. Cos apa? Adjacent over hypotenuse. Tan apa? Opposite over adjacent. Over tu maksudnya per. Okey dah. Buka kamera, yang tutup kamera ni. Siapa nak mula dulu? Tiba-tiba kan. Siapa yang dah ready? Adlina, dia tahu dia dah ready. Okey Adlina. Okey. Teacher nak tanya cos dulu. Cos. Jangan tengok. Jangan tengok. Kalau cos sama dengan kah. Kah apa? Kah apa berapa? Adjacent per hypotenuse.
Adjacent per hypotenuse. Awak jangan tengok Tak kamera. tengok. Okey. Sin Kalau sin soh. soh apa? Opposite plus hypotenuse. Plus pula per hypotenuse. Opposite per hypotenuse soh kan? O per H. Okay, good. Kemudian tangent. Toa. So toa apa per apa? Opposite per adjacent. Opposite per adjacent. Okay, good. Okay, so next siapa nak try? Okay, Akif boleh tak bercakap? Cuba try sound sikit. Okay, test boleh dengar. Okay, Akif. Tangent dulu. Apa per apa? Jangan tengok kamera. Tangent. Apa per apa? Dia apa? Toa. Toa apa? Opposite. Opposite per A apa? Adjacent. Betul. So, toa ingat. Tangent toa. Opposite per adjacent. Okay, seterusnya. Sin. Sin apa tadi? Sin. Hilang pula dah dia. Sin soh. Soh apa? Akif, hilang dah. Internet dia slow kot. Okay, kita beralih kepada orang lain. Hamis. Okay, sin Hamis. Sin soh opposite per hypotenuse. Opposite per hypotenuse. Sin soh. Okay. Apa tadi? Ya Allah, cos. Cos. Kah apa? Adjustment. Adjacent. Dengan hypotenuse. Hypotenuse, betul. Okay, last one. Tangent. Tangent toa. Opposite. Opposite dengan adjacent per adjacent. Correct. Wani salin ni dulu ya. Wani baru sampai. Salin dulu. Okay, Zin. Jangan pandang ni. Okay, Zin. Cepat. Tak tutup jap. Sekejap Wani. Zin. Tangent dulu. Tangent dan toa. Opposite dengan adjacent. Opposite per adjacent. Okay. Sin. Sin soh. Opposite dengan hypotenuse. Opposite dengan hypotenuse. Apa satu lagi tadi? Cos. Kah. Adjacent dengan hypotenuse. Adjacent per hypotenuse. Okay. Wani salin dulu kejap. Siapa ke namanya? Rania. Sin apa? Sin sama dengan soh. Opposite per hypotenuse. Okay, good. Cos. Cos sama dengan kah sama dengan adjacent per hypotenuse. Okay, tangent. Tangent sama dengan toa sama dengan opposite per adjacent. Opposite per dengan adjacent. Okay, habis ya. Wani nanti lepas kelas sambung balik. Saya nak terang yang lain dulu. Okay. So, kita nak pergi tengok apa kegunaannya dekat sini. Okay, kita baca soalan dulu. Siapa kena namanya Muiz? Bacakan soalan contoh ketiga, Raja. Contoh ketiga, Raja di sebelah menunjukkan dua segi tiga bersudut tegak. Tentukan sama ada semua nisbah dari gonometri bagi sudut X dan sudut Y bernilai sama atau tidak. Nyatakan alasan untuk jawapan anda. Okay, yang ni tak payahlah. Dia nak tanya bersudut sama atau tidak, tak perlu.
Okey. Sekejap Apa yang soalan nak sebenarnya? Sekejap. Panjang PR. Okey, tak apa. Kita pergi dulu kat sini. Okey, contoh dia kata dekat sini. Okey. Dia kata contoh sin X. Sin X. Okey, seperti yang kita tahu, sin adalah soh kan? Soh. Soh ni adalah opposite per dengan hypotenuse. Okey, so sekarang kita tengok dekat sini. Yang mana satu adalah opposite dia? Awak tengok. Opposite dia adalah 3. So, 3 per hypotenuse dia mana? Hypotenuse dia 5. So, 3 per 5. Itu maksud dia. Faham? Okey. Kita ulang sekali lagi. Kita nak cari sin X. Kita nak cari sin X. Sin X. Sin tadi kita tahu soh. Kan? Soh kah? Ingat sini. Soh kah toa. Toa. Kan? Okay. So soh opposite per hypotenuse. O per H. Okay. O dia yang mana? O dia adalah 3. H dia mana? H dia 5. Sebab tu saya kata awak kena faham dulu. Yang mana satu opposite, yang mana hypotenuse tadi. So ini je lah jawapan dia. Sin X sama dengan 3 per 5. Settle. Okay, kita tengok pula sin, kita tengok pula cos. Cos X. Okay, cos X. Cos adalah apa? Kah kan? Cos adalah A per H. Siapa namanya? Hamis. A per H. A dia berapa? Untuk soalan yang sama, A dia. A dia. Yang ini O dia. A dia yang mana? dia 4 cm. 4, betul. Ni adalah A dia. 4 per H dia yang mana? 5. H dia adalah 5. Okay, so dapatlah cos X sama dengan 4 per 5. Okay, last kali. Kita pergi kepada tangent. Tangent X. Okay. Adlina. Tangent tadi toa. Jadi mana satu dia punya O? O dia 3. O dia 3. A dia adjacent dia 4. 4. So tangent X sama dengan 3 per 4. Settle. Yang penting awak hafal sin, soh, kah, toa. Soh, kah, toa. Tolong zikir sikit ya. Soh, kah, toa. Soh, kah, toa. Okay. So kita pergi pula sudut 3 yang ini. Okay, kita pergi sin dia dulu. Sin Y. Sin Y. Sin Y apa per apa? Opposite hypotenuse. Opposite hypotenuse. Jadi opposite dia? Opposite dia 1.5. 1.5. Hypotenuse dia? 2.5. 2.5. Okay. So kita pergi pula cos. Cos Y. Siapa nak panggil? Rania. Cos Y. Cos tadi apa per apa? A per A per H. adjacent per hypotenuse. Okay, adjacent dia yang mana? Adjacent dia 2. 2 betul. Yang ni O dia. So ni adjacent dia. So 2 per hypotenuse dia? 2 per 5. 2.5. Okay, last one. Tangent. Tangent Y sama dengan O per A. So O dia mana? O dia yang ni lah. 1.5 per dengan hypotenuse dia yang mana? Hypotenuse dia 2.5. Untuk yang baru sampai tadi Wani, hypotenuse ni yang paling panjang. Awak tengok. Mana paling panjang? Itu hypotenuse. Okay. Yang mana opposite? Opposite tu yang bertentangan depan. Jadi bertentangan adalah 1.5. Yang mana adjacent? Adjacent tu sebelah. Sebelah dia yang inilah. Selain O dengan hypotenuse, yang itulah dia panggil sebelah. Okay, habis dekat situ. Kita pergi kepada next. Ada tak soalan? Okay.
Okey, sekejap 5.1D 5.1D. Okey, teacher nak awak buat soalan nombor 1, A, B dan C. Cari sin theta. Theta ni apa? Theta ni ganti X dengan Y lah. Ni theta dia panggil. Cari sin, cari cos, cari tan. Okey, sama juga dengan sini. Cari dia punya sin, cos, tan. Bulat ni namanya theta. Theta ni sudut lah, sudut X ke sudut Y macam tu. Sama juga C. Cari dia punya sin theta, cos theta dengan tan theta. Okey, dah siap? Yang ni hantar. Dah siap boleh hantar. Oh, dah ada dah hantar. Zain, mana awak ni tulislah sin dia apa? Oh Zain, sin dia kena tulislah sin, lepas tu cos, lepas tu tan. Okay Zain? Tulis sikit sin theta, cos theta, tan theta. Kalau awak tak tulis macam ni, sekarang kan tak tahu yang mana satu sin, yang mana satu cos, yang mana. Walaupun teacher memang ikut turutan lah. Tapi jangan biasakan tak tulis. Okay, Adina dah hantar dah. Okay, well done.
Alright, lagi 2 minit teacher bagi. Okay, Rania done. Amis also done. Okay, well done. Untuk minggu ni sebabkan ramai lagi ada exam, teacher akan bagi homework tapi teacher akan extend lah masa sampai hari Jumaat. Boleh buat sampai Jumaat. Okay. So siapa yang tak ada exam tu awak siapkan awal lah, hantar awal. Siapa yang ada exam, homework boleh hantar paling lewat Jumaat malam. Teacher mungkin akan tanda lewat lah kot Sabtu atau Ahad pagi baru teacher tanda lah kalau hantar Jumaat kan. Sebabnya Sabtu tu agak penuh kelas. Okay, habis. Ramai dah hantar ni. Okay, kita tengok soalan nombor 1A. Soalan nombor 1A. Rania, sin dia adalah apa? Rania, sin dia? Sin dia 15/39. Soh kan? Soh. Opposite dia 15, hypotenuse dia 30. Yep, 15/39. Betul? Cos dia apa? Kah. Cos dia 36 per Okay, adjacent. Adjacent per hypotenuse iaitu 36/39. Betul? Tangent dia? 39. Oh, internet awak slow ni. Tangent dia? Tak. TOA. Tangent dia Opposite dia berapa? 15 per 36. 36, bukan 39. Siap jawapan 15, sin dia 15/39. Soh, cos dia adjacent per hypotenuse 36/39. TOA dia opposite per adjacent. Okay, next. B. Wani. Boleh tak Wani agak-agak? Sin dia apa tadi? Sin adalah soh. Okay, O dia apa dia? Salah. Sin adalah sin tadi apa? Sin cos TOA. Kah? Sin soh lah kan? Opposite. Opposite dia yang mana Wani? Opposite dia 7. Bukan. Opposite ni yang ni. 24. Opposite tu yang seberang dia. 7 tu sebelah. Okay. Opposite dia 24. Per dengan hypotenuse yang mana paling panjang Wani? 25. 25. Okay. So 24/25 lah. O per A. Okay. Untuk cos A per H. A dia berapa Wani? A dia 7. 7 per 20. H dia 25. 25. Okay. So tangent O per A. O dia berapa? 24. 24 per? 25. No. Adjacent dia. 7. 7. Okay. Yang 25 ni H dia. Okay, last one. Adina. Sin. Opposite per hypotenuse. 15/17. 15 per 17. Betul. Cos dia adjacent per hypotenuse. 8/17. 8/17. And last one TOA O per A. 15/8. 15/8. Settle. Okay, habis. Okay, so next. Okay, next teacher nak masuk dalam buku awak. Sabar jap. Siapa yang tak ada buku boleh tengok sini. Siapa yang ada buku. Ya Allah. Tak boleh tarik.
Okay, siapa yang ada buku, buka muka surat. Surat berapa ni? Muka surat 43. Buka muka surat 43. Okay, teacher nak ajar tekan kalkulator. Sabar sekejap. Alamak. Sekejap tak ada pula. Okey, tak apalah, lambat. Okey, awak tengok muka surat 43, soalan nombor 7. Yang tak ada kalkulator, yang tak ada buku tak apa. Tengok dekat sini dia kata apa? Contoh contoh yang pertama, soalan nombor 7. Muka surat 43. Okey, dia kata dekat sini sin X sama dengan 0.9321. Okay, so teacher nak ajar tekan kalkulator. Macam mana kita nak cari, soalan dia kata apa? Dengan menggunakan kalkulator saintifik, selesaikan setiap persamaan trigonometri yang berikut untuk X sama dengan antara 0 hingga 90. Okay. Awak kena tekan kalkulator ni, sin ni kan, bawa ke sebelah sana, dia akan jadi sin kuasa negatif 1, 0.9321. Okay, so nak tekan kalkulator, ambil, okay, nampak tak dekat kalkulator awak ada kat bawah ni, dia ada sin, dia ada cos, dia ada tan. Cuba cari kataan sin. COSTAN. Dia dekat belah kanan kot. Belah kanan. Sin. Nampak tak sin? Okey. Sekarang, sebelum kita masuk sin negatif 1 dulu, kita nak cari dulu sekejap ya. Okey, sabar sekejap. Okey, macam mana nak cari sin negatif 1? Awak tekan shift. Shift, tekan sin. Awak tekan shift, tekan sin. Lepas tu masukkan nilai 0.9321. Tutup kurungan. Awak akan dapat jawapan dia 68.76459. Okey. Dah dapat macam ni. Kita ulang sekali lagi Tekan shift. Step pertama tekan shift. Step kedua tekan sin. Step yang ketiga, masukkan nilai 0.9321. Dapat macam ni? Okey. Nampak tak button yang ada macam degree tu? Degree. Ni atas ENG ni. Awak tengok dari bawah ENG, atas dia ada button ni. Tekan. Tak banyak. Tekan sama dengan dulu. Lepas tu tekan button tu. Awak akan dapat macam ni. Siapa tak dapat? Saya ulang button dia adalah ni button dia. Button dia macam ni. Tengok tu. Ni maksudnya button dia button untuk degree. Degree ataupun ni lah. Okay. Tekan yang itu. Kita ulang sekali lagi. Tekan shift, tekan sin, tekan 0.9321, tutup kurungan, tekan sama dengan dahulu, dapat 68.7645, kemudian tekan button yang ada degree tersebut. Awak akan dapat jawapan dia adalah 68.45. 68 ni apa? 68 tu adalah 68 degree.
darjah. 45 tu adalah 45 minit. 52 adalah 52 saat. Okay, tengok baik-baik. 68, 45 minit, 52 saat. Okay. Sekiranya saat ini saat ya, ini saat. Yang ini darjah ataupun degree. Yang ini adalah minit. Sekiranya saat dia lebih dari 30, maka dekat minit ni awak tambah 1. Dia akan jadi apa? 68 darjah 46 minit. Ni je jawapan dia. Saat tak payah tulis dah. Okay. Okay, kita cuba buat soalan A. Soalan A. Sin X sama dengan 0.60. Wan ni tengok yang kat sini 6074. Okay, cuba tekan dapat berapa? Tekan shift, tekan sin dulu. Shift, tekan sin. Lepas tu 0.6074. Tekan sama dengan dan button. Yes. Dapat berapa Akif? 37 darjah 24 minit. Darjah 6. 6.27 tu tak payah. Saat. Kan 6.27 saat kan. Yang ni kan kurang dari 30. Kurang dari 30. So tak payah ambil lah. Jadilah jawapan dia 37 minit 24 saat. Okay, sekali lagi kita buat B pula. Sin X sama dengan tekan shift, tekan sin, masukkan nilai 0.7949. Tekan sama dengan, tekan button degree tu, darjah tu. Dapat berapa? Panggil orang sekejap lah. Zain, dapat berapa Zain? 52, 39. 52, 39, betul. Kenapa tak ambil 38? Sebab dia lebih 30 dia punya saat. Sebab sebelah dia tu lebih 30 kan? Ni lebih 30. Jadi dia jadi 39 lah. Bagus. Dah pandai dah lah. Okay, so kita buat D pula. D. Cos X sama dengan 0. Yang ni yang lain awak buat sekejap. 8925. E awak buat cos X sama dengan 0.6525. F awak buat cos X sama dengan 0.2767. Tamat dah. F, G awak buat tangent X 0.5766. H awak buat tangent X sama dengan 1.135. Cuba buat sekejap. Cuba bagi masa 5 minit. Buat sampai H. Kalau siap sampai I pun boleh. Tak ada masalah. Yang lain pun sama juga. Kalau cos pun sama. Tekan shift. Tekan cos dulu. Okay. 0.8925. Awak akan dapat 26. Tekan degree, awak akan dapat 26 darjah 49 minit. Siapa tak faham, tanya tanya. Ada yang tak faham ke? Takut ada yang tertinggal ni, tertinggal kereta api.
Dah siap, tandakan. Ting. Dah siap beritahu. Hamis dah siap. Bagus. Okay, 2 orang dah siap. Okay, dah. 2 orang je. Yang lain? Tiga. Muiz, dah siap belum? Belum. Belum. Okay. 1 minit lagi lah teacher bagi 1 minit lagi. Kita nak masuk satu lagi part, sekejap lagi. Part yang penting dalam tajuk ni. Wanida, okay good. Okay, dah teacher bincangkan. Yang tak siap dia tengok kat depan. Okay, Adlina, E. Cos X 0.6525 dapat berapa? 49. 49. 16. 16. Okay, 49 darjah 16 minit. Darjah. Okay, Hamis, F. Cos 0.2767 dapat berapa, Miss? Dapat 77 saat. 73. Darjah 56 minit. Dia ada 11 saat kan, so tak payahlah. Okay, Akif. Tangent 0.5766 dapat darjah 58. 29 darjah 58 minit. Okay, last one Wani. Tangent X. Tangent 1.135 dapat 48 darjah 37 minit. Bagus. 37 minit. Tak tambah satu pun semua ni kan. Okay, yang last kali ada satu lagi. Tangent X. Yang ni tak apalah, teacher just terang je. Tangent X sama dengan 3.459. Kat sini awak akan dapat 3.459. Awak akan dapat 75 darjah 53 minit. Tambah satu lah yang ni. Okay, settle. Alright. So next adalah, okay, yang ini sama dalam buku awak tapi soalan yang lain. Ni buku teacher yang edisi dulu tau. Tak sama soalan dia. Bentuknya sama. Sekejap lagi awak buat dalam homework awak lah. Bentuknya sama tetapi homeworknya berlainan. Dia punya soalannya berlainan ya. Sebabnya ni buku edisi dulu. Okay, kita tengok dekat sini. Bagi setiap sudut yang berikut, hitung nilai Y dalam darjah dan minit. Okay.
Dia akan bagilah sini sin, kalau awak tengok sini sin Y, sini cos Y, sini tangent Y. Okey, kita pergi sin dulu. Sin Y sama dengan O per H kan. Okey, awak tengok sini. O dia apa? O dia 8. H dia apa? H dia 17. Okey, so awak letaklah kat sini. 8 per 17. Okey, sekarang bawa sin ni ke sebelah. Dia akan jadi sin kuasa negatif 1, 8 per 17. Dekat sini awak kena tekan kalkulator. Okay, jom tengok tekan kalkulator dengan teacher. Awak tekan dulu shift sin 8, okay, tekan per 17. So, nak tutup kurungan boleh, tak nak tutup pun boleh. Sekali lagi tekan button darjah tersebut. Tekan sama dengan dulu. Tekan sama dengan tekan button darjah. So awak akan dapat 28 minit 4 saat. 28 darjah 4 minit. Jadilah jawapan dia 28 darjah 4 minit. Sama tak? Samalah. Samalah. Okay. Sekali lagi teacher tunjuk contoh kita nak cari sin. Ingat kita sedang mencari sin. Sin Y sama dengan Zain. Sin tadi apa per apa? Opposite hypotenuse. Hypotenuse. Okay, opposite dia yang mana? Opposite dia 12. 12. Teacher letak kat sebelah dia lah. 12 per hypotenuse dia? 19. Okay, Zain letak sin kuasa negatif 1 ni tulis. Awak kalau tak tulis kan. Okay, 12 per 19. Bantu teacher tekan kalkulator dapat berapa Zain? Sin kuasa negatif 1, 12 per 12 per berapa tau tadi? 12 per 19 Zain. Dapat berapa? Kan sama dengan 9, 10. 39, 10. Betul. 39 minit 10 saat. Okay. Alright. Sekarang teacher nak awak cuba buat soalan D sekejap. Yang semua. Cari cos. Cos Y. Yang ni tak ada dalam buku. Buat yang buku teacher. Buat yang buku teacher Bukan tak ada dalam buku awak. Ada. Cuma soalannya lain. Yang teacher tangkap gambar ni edisi yang lama. Sama je. 19, 8, 63, 16. Oh sama. Sama boleh buat dalam buku awak. 19, 8 sama. Apa dah tandakan? Keting. Dah, Miss Adrina dah. Bagus. Zain dah. Bagus. Okey, kita tengok ya. Cos adalah kah kan? Kah. Kah A per H. Okey, mana satu dia punya A? A dia 8. Mana satu dia punya H? H dia 19. Okey, so letak kat sini Y sama dengan cos negatif 1, 8 per 19. Dapat berapa Adrina? Cos negatif 1, 8 per 19? 65 darjah 6 minit. 65 darjah 6 minit. 6 minit, betul. Okey? Dan seterusnya nanti awak buatlah. Okey, yang lain tu awak buat. Kita masuk kepada next page ni. Okey, ni lain sikit ya. Yang ni lain sikit cerita ni, lain sikit ceritanya. Okey, kita tengok dekat sini. Dia suruh cari sin X. Okey, kita tahu sin adalah O per H. Okey. O dia apa? O dia 10.
Okay, kita letak kat sini ya. 10 per dengan H dia apa? H dia adalah P. Okay, dia dah bagi dekat sini tak? Oh, okay, kejap, sabar jap. Soalan dia bagi macam ni. Soalan dia bagi macam ni. Sin X sama dengan 4/9. Dia dah bagi soalan dia. Okay. Sin X, sin adalah O per H kan? O per H sama dengan 4/9. Okay, kita tengok dulu. O dia yang mana? O dia 10. Per dengan H. H dia yang mana? H dia P. Sama dengan 4/9. Macam ni lah. Awak buat macam ni. Okay. Jadi macam mana kita nak cari nilai P dia? Bawa naik atas. Yang ini turunkan ke bawah. Dia jadi macam mana? 10 bahagi 4/9 sama dengan P. Siapa tak faham ni? Saya ulang Yang ini kan, bila awak bawa naik atas, dia jadi macam ni. 10 sama dengan 4/9 P. Betul tak? Okay. Sekarang kita tak nak P ni. Yang ini bawa ke sebelah jadi bahagi. 10 bahagi 4/9 sama dengan P. Okay. So awak tekan kalkulator. 10 bahagi 4/9. Awak akan dapat 22.5. So dapatlah jawapan dia P sama dengan 22.5. Okay, teacher guide satu lagi Sekejap lagi nak suruh awak buat. Nampak dah kot Teacher guide satu lagi. Okay, sin X sama dengan 5/8. Dia dah bagi dah. Sin X sama dengan 5/8. Okay. Seperti yang kita tahu, sin adalah apa? Sin sama dengan O per H. Okay. Awak letak O per H ni, O dia, panggil orang sekejap lah, tolong teacher. Rania, O dia berapa? P. O dia P. So awak letak sini P. Per dengan H dia berapa? 20. 20. Letak sama dengan yang ini. 5/8 tu letak sebelah dia. Okey. So, kita nak cari nilai P. Bawa naik 20 jadi apa Rania? P 20 bahagi 5/8. Bukan bahagi. 20 ni dah bahagi dah. Bila bawa ke sebelah jadi dah Darab. darab. 5/8 darabkan dengan 20. Okey. So tekan kalkulator, 5/8 darab 20 awak akan dapat 1/32. Macam salah je ni. 5/8 darab 20. Awak akan dapat 12.5. Okey, ni boleh salin. Siapa yang tahu ni boleh salin. 12.5. Okay, last question. Last question. Soalan C. Soalan C, last question. Okay, kita tengok Sin X sama dengan 3/4. Seperti yang kita tahu, sin adalah O per H kan? Sin. Sin adalah O per H sama dengan 3/4. Okay. Adrina. O dia yang mana? O dia P. P adalah O dia kan? Opposite. P. H dia? 28. 28 sama dengan 3/4. Okay. Macam mana nak cari nilai P? Okay. Apa tu? 28 dengan 3 tukar. Bukan tukar. Bawa naik dia jadi apa? Jadi P sama dengan 3/4 28. Apa? 3/4 apa?
Darab ke bahagi ke? Darab. Darab dengan 28. Kenapa kena darab? Sebab dia bahagi kat bawah ni tau. Bila bahagi, bawa naik atas jadi darab lah. Okay, so 3/4 darab 28 dapat? 21. Darab 28 dapat 21. Okay, so inilah jawapan dia. Awak yang ni kan awak kena pandai naik turunkan dia. Naik turunkan dia. Okay, habis. Siapa yang masih lagi keliru, O dia yang mana, H dia yang mana, cuba study sendiri balik. Tengok balik. Kemudian hafal. Minggu depan teacher nak tanya, apakah sin, apakah cos, apakah tangent. Alright? So, untuk homework, teacher bagi sampai hari Jumaat untuk beri laluan kepada pelajar yang exam terutamanya. Siapa yang tak exam hantarlah awal kan. Payahlah awak pun relax kan. Siapa yang dah habis exam hantar awal. Siapa yang tak ada exam boleh hantar sampai hari Jumaat lah. Okay, itu sahaja. Terima kasih semua. Jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum. Okay, welcome. Okay, Rania. Awak punya exam so far okay? Okay. Keluar topik ada yang tak reti buat? Dia sebab dia ada soalan yang masuk macam ni, dia yang susah sikit yang dia kena cari isi padu lepas tu dah dapat jawapan kena tukar dalam bentuk piawai. Oh, soalan piawai lah tu. Oh, okay. Alright. Kejap ni. Sebab teacher tengok status mak awak. Nak tanya awak dah tak ada ayah Tak ada lah. Okay. So, kan teacher nanti cuba beritahu mak awak lah. Teacher akan bagi awak diskaun untuk kelas. Okay? Nanti teacher akan message. Ini untuk bantu sajalah, untuk bantu awak. Okay, tetapi teacher nak awak berusaha sebaik mungkin lah. Boleh? Untuk perbaiki awak punya matematik. Okay? So nanti teacher akan message mak awak. Teacher nak tanya dulu je. Betul lah. Awak tak ada ayah dah kan? Maksudnya ayah sakit ke apa dulu? Sakit. Sakit. Okay. Alright. So tak apa. Nanti apa-apa teacher akan message lah mak awak. Alright? Okay, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.